Okey, jadi Assalamualaikum. Jadi di sini bersama kami Cikgu Rusniza, guru penyokong kanan hak Dewan Murid untuk sekolah Bukit Keteri. Jadi kami berempat ingin bertanya lah sebanyak sedikit soalan berkaitan dengan program KUAM di sekolah ni. Jadi boleh saya mulakan dengan soalan pertama, Cikgu? Okey. Jadi soalan pertama daripada kami berempat, boleh tak Cikgu terangkan peranan Cikgu sebagai guru penyokong kanan HAM untuk menguruskan KUAM di sekolah kita ini? Antara peranan saya sebagai guru penyokong Dewan Murid, KUAM ini merupakan kumpulan wang amanah pelajar miskin yang perlu dialihkan kepada murid sekolah kebangsaan Bukit Keteri mengikut kelayakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Tugas saya adalah untuk mengenal pasti, menyemak dokumen sokongan, mengesahkan maklumat penerimaan serta memastikan agihan bantuan dilaksanakan mengikut apa yang dikehendaki seperti mana yang saya beritahu tadi lah. Okey. Okey, untuk soalan yang seterusnya, bagaimanakah proses pemilihan murid yang layak untuk menerima KUAM ni sekolah ini tentukan? Okey, dalam proses pemilihan murid, kita perlu melihat dalam IDMI lah, dalam sistem yang dikeluarkan oleh KPM pada tahun ni. Tahun ni saja mula digunakan sistem tu dalam IDMI. Kalau sebelum ni dalam APDM. Kita akan tengok pendapatan keluarga dan pendapatan per kapita setiap keluarga. Okey. Seterusnya, melalui sistem IDMI, kita juga perlu menyemak dokumen tambahan lah, seperti borang BB1 yang mana setiap tahun kita minta ketua keluarga lah untuk mengisi borang BB1, dan daripada BB1 itulah dia akan isi dalam IDMI. Kita ada AJK bantuan yang mana guru besar sebagai penasihat, saya sebagai ketua pengerusi. Kita ada penyelaras KUAM pada sekolah ni, Ustazah Hafizah. Okay, dalam AJK itu juga kita akan panggil YDPPIBG dan wakil penduduk setempat lah, yang mana selalu kita panggil tu MPKK, dan beberapa AJK yang lain yang terdiri daripada kalangan ngurus SKBK. Soalan ketiga pula, bagaimana KUAM ni membantu murid dalam aspek pembelajaran dan kebajikan? Okey, KUAM ni membantu meringankan beban keluarga murid, kurangkan bebanan lah kepada keluarga yang tak berkemampuan, dan bantuan ini juga dapat memenuhi keperluan persekolahan seperti ada setengahnya tak dapat. Macam kalau murid Islam, dia akan dapat bantuan maid. Kalau murid bukan Islam, dia akan dapat bantuan pakaian, dia akan dapat bantuan KUAM ni. Jadi dia boleh gunakanlah untuk membeli pakaian. Dalam murid Islam ni mungkin benda-benda yang lain kan, sebab pakaian dah dapat dah melalui maid. Dia boleh beli alat tulis, dan keperluan pembelajaran yang lain lah boleh digunakan juga sebagai wang saku untuk hadir untuk pembelajaran sekolah kan. Okay, secara tak langsung dia akan dapat meningkatkan motivasi lah di kalangan murid untuk hadir ke sekolah dan mengurangkan risiko keciciran. Okay. Soalan seterusnya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam menguruskan KUAM? Okey, cabaran utama dia adalah kita gunakan sistem IDMI ni kan. Ada setengah waris yang tak kemas kini. Mungkin ada masalah untuk nak buka sistem kan, nak kemas kini, ada masalah internet. Jadi kalau kita nak bantu minta waris ke sekolah,
kadang tu tekanan masa. Tekanan masa. Kemudian sesetengah tu mengisi pendapatan tak sepatutnya, tak betul lah. Kalau yang ada slip gaji, okey, kita boleh buat tengok berpandukan slip gaji. Kalau yang tak ada slip gaji, kadang tu keluarga yang lebih berkemampuan dia isi pendapatan yang sedikit, supaya dia pun tak boleh dapat juga. Dia pun dapat juga. Itulah perlunya mesyuarat. Kita perlu panggil masyarakat setempat kan, wakil kan, untuk kita dapatkan lebih maklumat lah daripada mereka. Confirmkan benda tu kan. Confirmkan. Jadi soalan terakhir lah untuk cikgu. Macam pada pendapat cikgu, cadangan untuk menambah baik pelaksanaan kuam ni pada masa depan. Okey, cadangan saya adalah bagi meningkatkan pelaksanaan ataupun pemberian duit kuam lah, melalui pengemas-kemian sistem data secara sistematik dan berpadu. Selain itu perlu hebahan dan penerangan yang lebih jelas kepada waris tentang syarat kelayakan dan kepentingan menguasai maklumat dalam sistem lah. Okey. Jadi saya banyak ilmu baru kami dapat daripada temu bual ni. Jadi terima kasih cikgu untuk setiap maklumat yang diberi. Jadi itu saja daripada kami. Kalau kita buat beres itu. Okey.